bagi siapa? Ada adik? Alhamdulillah, setelah 2 jam setengah kita sampai dekat Kem Kulim. Baru Kem Kulim, okey, ada. We are the champions. Tunjuk. Game living. Aduh, papa tak tunggu daddy lah. Itulah dadiku saya. Aduh. Daddy pergi shopping ni. Aduh. Selepas hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kami tiba juga di kampung Kem Len Weng. Di sinilah kami akan berehat malam sebelum misi penuh ke puncak Ulu Sepat bermula esok paginya. Malam tu kami tak tidur dalam kemah. Ada satu rumah buluh orang asli yang telah siap ditempah oleh guide kami. Rumah buluh ni sangat selesa, boleh muat ramai, ada sungai untuk mandi di situ tapi agak jauh kat bawah dan ada disediakan juga paip dan tempat untuk mandi atau melepaskan hajat dari punca air sungai. Alhamdulillah sangat memudahkan kami yang menginap. Malam tu juga kami masak dan makan malam dekat tepi rumah buluh tu. Bunyi suara hutan jadi suara latar waktu kami tengah lepak. Tenang tapi dalam hati ada rasa harapan dan depa juga nak naik lagi pagi-pagi esok. Kem Len Weng bukan sekadar tempat untuk berehat, dia tempat recharge fizikal dan mental sebelum cabaran sejati bermula. Ni bilik kita malam ni. Kita akan tidur dekat sini. Okeylah, ada berapa bilik sini? Bilik 1. Ini pun boleh tidur. Ni bilik 2. Bilik 3. And kita orang akan tidur dekat sini, bilik nombor 4. Kita akan tidur sini. Okey. Alhamdulillah. Ni buluh. Pondok buluh dalam dia luas. Kat sini 30 orang. Sejuk-sejuk ni buluh. Kita masak dulu. Pagi ni kita nak siapkan breakfast and then sebelum kita mulakan pendakian kita ke puncak Ulu Sepat. So kita breakfast dulu. Dalam perjalanan ni. Tiga korang. Habis laju. Habis kita. Okey, dan tengah saya bin belakang lah. Jangan belakang sweet lah. Okey, kalau macam simpan camah. Dia ada signboard. Ada signboard. Ada signboard dekat situ. Okey. Okey, bismillah. Geng padu. Mana geng padu ni? Geng padu. Oh, game bro. Esok duduk kat siapa ni? Cepat. Geng papa daddy. Tak gila lagi. Okey, sekarang ni pukul 7.29. Oh, ngajuk semalam tak nak minum air. Oh, guide kita lah yang selalu buat kita adalah. Okay, sekarang ni pukul 7.30 dah. 7.30 pagi kita akan bergerak Gunung Ulu Sepat. Okey, doakan perjalanan kami selamat. Bye, jumpa kat sana. Bagi kau Pak Lang. Nah, dia tu bagi kau Pak Lang cepat. Ni, apa satu? Ni. Okey, 6. Background lawa ni, background lawa. Oh. Wah. Besar tu. Senyum sikit bang.
Abang pergi gitu laju hari ni. Biasanya time kaki. Abang Anas. Pomel kita sejam sini. Santai-santai tengok step. Ambil gambar tak? Ni beratur dengan beratur. Kaki 2 3. Cuba. Semua dapat kurus nanti jangan risau. Okey. Okey, selamat. Mana nak jumpa balik? Oh ya. Cuba. Ingat ada jamuan ni. Tak ada lelaki tu. Itu tak. Ni tidak je sini. Terima ni. Morning. Okey. Ya? Yes, saya dapat tangkap sate. Color tu dah. Ya Allah, Dia bagi kita. tinggi. Kalau bekas abang tak gosok gigi pagi ni. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Macam mana pun. Oh sendiri. Buat sebab dah lepas pula ni. Cuma tahun ni dia orang join. Bukan join aja, saya join dia orang. Kelapa. Air kelapa. Banyak order. Kamu kena bawa besar ni. Pewa orang tak nampak tak apa. Ayah dia. Daddy kat belakang tak apa. Pagi lah. Jangan tanya dah naik dah. Jangan tanya gitu. Dia kena tanya mana yang tak naik lagi. Kita punya salan. Dia memang besar betul. Sebab tak jumpa puncak dia. Ui, tongkat awak. Ni kakak Aina. Kak Syafiqah, sorry. Syafiqah? Ni kakak Aina. Ni Jasmine, bunga Jasmine. Betul. Kat belakang ni Aina Syafiqah. Dia rangkum dua tu. Tunjuklah sikit. Yang perempuan hafal ya? Yang lelaki Tak hafal. ini. Tak hafal. Nama apa? Nama Anas dan siapa hari ni? Tak ingat-ingat lupa. Tengok. Ni siapa? Del. Siapa dah tadi? Del. Del. Dini. Hah? Dini. Dini. Abang siapa memang? Syam. Oh. Saya duduk belakang sikit lah. Saya orang Kuatang. Saya duduk Kuatang. Abang Nafi kita laju hari ni. Dah kena semalam. Dah tangkap kat kepala lutut. Tukar mu bel. Ya. Ambil gambar dulu. Bro cuba. Mari cuba. Nah, tadi ambil tongkat abah. Kami pun nak gerak. Okey, jalan. Let's go. Dia kata pukul 5 sampai tu. Mana ke 12? Ha? Abang udah. Tadi Syafiqah, sekarang sudah jadi Remis tak? Syafiqah. Ya. Aina. Ya. Jangan risau Amin, dah ingat Jasmine. Baik. Siapa Ain belakang? Jangan tunjuk. Berapa jam dah? 9.25. 9.20. 2 jam. 3 hours left.
dah sampai lama ya. Oh. Okey bang. Okey. Okey. Amun eh. Tengok. Tengok dia belanja. Oh. Baik. Baik anakku. Cakap sikit. Lah. Water point. Last water point. Kita tunggu nak ambil air. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. You are. So never fall in line. You just gotta take the fight. You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. You are. Champion. You are. Lah water point. Tinggalan jauh dah. Sekejap Papa. Laju Papa. Baru dah buat muka awak. Easy ya. Dia kata lah. Oh, Dia kata. steady lah, Daddy. Aduh, Daddy ni. Dia speed habis. Memang dia speed terus. Dia tinggalkan anak bawah dia. Orang nak lalu belakang tu Papa. Cas. Main cikuk cak situ. Cayuk. Mami let's copy. Del, mana Yan? Ya. Okey. Ni seorang. Road daddy kita. Berlari. Oh, trail runner. On lagi ke? Ni on. Dia tinggalkan Dini kat bawah, dia berlari. Okay, Daddy, I'm okay. This is Ulu Sepat. Ulu Sepat. We are coming. Atas Yan. Jom bang, jom. Muka abang tak ada sebenarnya. Saya. Muka kita tak perlu. Itulah pandang atas nampak panas. Itulah. Patut pandang bawah. Pandang atas. Ada makhluk ganas dekat atas. Ni MJP kita. Wah. Jumpa di atas. Jumpa di atas. Do you find yourself under the weight? You're just wishing you could clean the slate. Like you're tumbling and you won't slow down. Do you feel like all you do is wait? And you're helpless in the hands of fate. Like you lost your way and can't get found. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. Let's go peak. Betul nak peak dah. Let's go peak. Let's go peak. Puncak yuk. Adel. Let's copy Del. Let's go peak. Ngepi kita pak. Future light up your path. 'Cause it's coming and it can't slow down. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. You are. So never fall in line.
telah memasuki perkampungan Mosi. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? Abang tu. Tak pelik lah. Ha? Oh, suruh tak pelik lah. Down. Man. Sabar Ina, sabar no. Dia kena aku sabar dengan saya. Sekejap air dia habis dia pau saya. Okay, Mosi everywhere. Budak 3 orang tu tak tahu pergi mana. Daripada kat depan. Tak apa. Nanti kita slow je. Biar je. Pakai barai kamu. Assalam ah. Kalau nak cakap minta. Wow, tak perlu pertolongan. Hebat. Atas lombok oi kolibas. Tunjuk bang, pokok apa ni? Kolibas. Paling kecil kat dunia. Wow, Daun untuk love. tu daun dia. Ya. Dia akan tumbuh kat sini bunga dah. Nampak kat belakang ni. Dah landai dah. Sekarang terlandai. Nak take file boleh. MGP Kelang tinggal kita ke ni? Ya. Ni daun dia. Jenis apat-apat. Tapi bunga tak ada. Kita kena cari. Daun kolibas. Orkid paling kecil dunia. Hanya ada dekat Mosi je. Ya. Apa dia ni bang? Ha? Bukan? Bukan. Ni macam ni. Nak tunggu buah pucuk dah. Cuma tak buka. Tak buka lagi lah. Once again, we are entering village Mosi. Mosi village. Ini ada kap. Ini peri. Tu bagi yang share untuk 4 hari jam. Dia bang. Tu pada apa ah? Do you find yourself under the weight? You're just wishing you could clean the slate, like you're tumbling and you won't slow down. Do you feel like all you do is wait?
akan naik tangga ketiga. Ni tangga besi. Apa? Aluminium lah. Ni tu tangga kayu. Boleh guna dua-dua. Let's go. Okay, third ladders. Ikut tu ni, kayu, kau ambil gambar. Okay guys, tangga keempat sudah nampak tapi hari sudah hujan. Okay, tangga kelima tak nampak. Tangga masih tengah. Setelah sampai ke tangga ke-6, 6 rupanya. Tangga last. Hari ni kita akan sampai ke simpang Camar. Bersabarlah. Okay, akhirnya kita sampai ke simpang Camar. Apa? Pukul 12.30. Ngam-ngam 12.30 ke Gunung Camar. And ni ke Gunung Ulu Sepat. 20 minit lagi. Lecak. 2 minit lagi lah. Ambil setengah jam lagi. Jangan lah. Cuma nak mengelak benda tu yang jauh tu, lama tu. Ni, Mengelak yang lecak tu. dia dah santai kan? Cuma becok. Ada nasi sikit ni nak ke depan tu. Lagi naik. Sabarlah. Ya, terima. Do you find yourself under the weight? You're just wishing you could clean the slate. Like you're tumbling and you won't slow down. Do you feel like all you do is wait? And you're helpless in the hands of fate. Like you lost your way and can't be found. Tu dia. But did you Sambut. know Penonton kat sini. when I'm falling from the way you smile? Kayu tu ni. Ada kira lagi kira gitu. Itu atas naik atas. Ada atas tu. Naik ke atas. Ingatnya. Naik atas lagi. When you're on the edge and fading fast, let the future light up your path. 'Cause it's coming and it can't slow down. Cepat. But did you know you shine and I'm falling from the way you smile? You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. Nak berhabis dah korang. Lagi selut. Apa yang kita kena hadap. Kita hadap. Jom. Okay. Go, sikit lagi. Dah. Find yourself under the Dah sampai. Go. when you're wishing you could clean the slate. Right When dia. you're tumbling and you won't slow down. Puncak dia. Ya, ni dia puncak. Come. Tahniah Gunung Ulu Sepat. Sekarang ni pukul 1.10. Okey. Wow, puncak dia. Dahsyat. Hai, let's go play again. Setelah hampir 5 jam lebih macam tu, 5 jam lebih, kita tersampai dekat Gunung Ulu Sepat. Kita sampai tadi dalam pukul 1.19 petang. Sampai tadi hujan lebat, memang hujan lebat-lebat gila. Memang kita orang pun memang kesejukan ni. And then sekarang ni kita tengah makan-makan, masak-masak, makan-makan sikit sebelum turun. So, Ulu Sepat
Start. Okay, Nak bye. ambil gambar kat sana tak boleh ramai. Kita nak ambil gambar dekat atas tadi. Tapi terlalu ramai. Tak apalah, nanti kita share gambar-gambar yang ada. Okay, bye. Okay, sekarang pukul 2 suku. Kita dah nak bergerak turun. Sebab kita tadi lama sangat kat atas sebab nak hujan. Okay, kita gerak turun sekarang. Dah hujan pun sejuk sekarang ni. Ya, sejuk sekarang. Nak hujan lagi. Bye. Tanah licin, tanah berlumpur. Akar-akar pelicin. Alhamdulillah, pukul 6.24 kita sampai semula di Kem Lan Weng. Alhamdulillah. Tahniah semua. Kita bergerak tadi pukul 2 suku. Kita puncak. Now 6.25. Sekarang nak mandi-mandi. Nak siap-siap untuk makan. Bye. Thank you. Coklat, air coklat. Siap menanti Pak Mei buat. Oh, nampak Zumba. Hai, selamat pagi. Hari ni sekarang pukul 7, kita masih berada di Kem Lan Weng. Kita nak bergerak turun pagi ni, tapi sebelum ni kita nak sarapan dulu, nak masak breakfast untuk minum pagi di Kem Lan Weng hari terakhir, hari ketiga. Okay, let's go. Boleh lah, oh my god. Macam gitu, panas sendiri. Letak tu berdes. Awak nak tak lebih dua. Okey, tak apa. Aku kan tak lebih dua. Boleh je. Aku tidur si baru. Aku dah berdua sendiri. Cerit. Tak ada kecil sikit ke cerit ni? Crunchy. Mana sudu ni? Mana sudu semalam banyak-banyak? Sudu kan ambil? Tak cukup. Ni elok Sudu bersih malam aku tak mana meh? Ha. Mana semalam sudu yang dalam periuk dia orang masuk? Sudu satu je kan? Ada. Sudu bersih mana? Oh, sudu ada dua. Mau ambil kamu? Aku tak nak tutup. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Khabar ini. Alhamdulillah. Tak je sedap. Tambah gula. Macam itu aku tambah. Itu okey dah. Tuang je lah. Lepas basuh tak ada. Lepas tu dah kosong lah meja. Okey, dah. Kita dah siap dah. Kita punya sambal nasi lemak tadi kita dah buat sambal, jadikan sambal telur. Ni geng-geng nak masak juga breakfast. Diorang buat Dia masak apa ni? ya. 4-3-4. Oh. Tuang dah. Dah lagi. Tuang habis ah. Dia. Kopi. Kopi ada pak dalam ni. Buang gula juga ke atau buang Tak payah. gula sendiri? Gula sendiri. Tarik sikit lah.
Padam pula api. Ni masak apa ni? Segera. Yang merah. Merah. Dah masak kat rumah tapi kita orang packing. Bikin ni ya. Eja paru. Berado. Ini chef dia. Dia dah packing siap-siap kat rumah. Ni mak daging lah. Warisan. Warisan. Warisan keluarga. Tu nasi dia. Nasi dia sini. 2 hari dah masak. 2 hari. Siapa buat ngantuk kan? Telan. Baru boleh tidur. Tidur masak uri. Nanti dia set ikan bilis. Yang ni tak ada beg kuning. Ada. Soalan dia juga. Memang gaina ni. Makan ni. Habis ikan bilis. Salted caramel pula. Sama ni. Okey juga. Tak apa. Betul tak tidur. Kopi semalam betul tak Nescafe tau. Oh, badan lah. Ayah kat sini. Lambai. Lambai. Nak lambai. Hari terakhir nak balik sudah. Balik. Tibalah masanya kami tinggalkan kampung Kem Len Weng setelah 3 hari 2 malam menumpang di sini. Rumah buluh, suasana kampung orang asli yang bersih, semua tu memang beri pengalaman yang lain dari biasa. Terima kasih untuk setiap kenangan di sini dan misi ke Gunung Ulu Sepat yang awesome. Memang penat, memang mencabar, tapi setiap detik tu sangat berbaloi. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki kita akan kembali lagi kat sini. Untuk yang bercadang nak ke Ulu Sepat, jaga adab, jaga alam dan hargai penduduk kampung yang sudi buka pintu untuk kita. Jumpa lagi di next adventure. Bye! Jadi untuk hari ni Apa nama YouTube? Minum kopi dulu. Minum kopi Dah. dulu. Lepas tu, Let's kopi. let's go. Okay. Nanti nak stop. Boleh? Tengok ni. Saya ada. Saya like dan subscribe. Orang kita nak makan. Okey, rasa macam dah pukul 1.30 pukul 2. Oh, dia lagi. So it's over now and it's over. You can't let me go. I think you really leave me too. Come on, baby, drive me insane, leave me burning. If this is the end, promise me that it's worth it. Okay, sekarang pukul 9.29 kita akan bergerak pulang untuk menaiki bot. Okay, selamat tinggal Leweng dan Ulu Sepat dan. Okay, bye. Me till the morning. Love me like you do. Don't forget that we're broken. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Ain. Hai. Stay anyway. Ada apa-apa wasiat? Keep coming back. Still saying you're not like that. 10.41. Kita sampai ke Sampai ke Simpang Gerah. berehat sekejap ya. Promise me that it's worth it. Marah dah Min. Oh. But I wanna stay anyway. Daddy. Ya papa. Don't leave me here. Jangan lupa tugas papa belakang. Love me like you do. Don't forget that we're broken. Ke remix hak. Oh, dia minta. Pagi ni. Tahu Hari dia ni? tak?
Tony Stark pula. Tak bisa gimnastik. Ambil pinjam. Takut saya. Tiba-tiba dia orang tarik beg. Yang ni. Salah. Bagi semangat kat dia supaya tak jatuh. Geraklah masuk frame. Nak pergi kat depan. Malas. Nak belajar ni lagi. Dah. Sampai kat tengah. Yang lambai. Oh, berat. Tak tunggu dah. Kita masuk kasut. Senyum sikit seorang-seorang. Agak last ni. Kenny dah berhenti kasut. Malang. Halo. Basuh. Alah. Wow, sedap dia minum air kopi panas dalam sungai. Akhirnya. Mana daga air tu? Sekejap tadi untuk kita berehat. Now pukul 1. Kita nak bergerak dah untuk ke 4-wheel pos Kemang. Mana ni? Cakap tu. Oh, tu je. Akhirnya. Thank you for daddy. My daddy rescue me. Dulu cepat apa? Easy. Easy je. Ni motor tu. Okey. Kamu Kau tak nak kata okey tak? Alhamdulillah. Ni G7 pertama kami. Oh, G7 pertama. Ha? Boleh sempat so far. Air kelapa. Oh, tapi aiskrim tu tak. Okay, sebelum kita naik 4-wheel, kita menikmati dulu air kelapa muda dekat pos Kemang. Sana. Belakang ni. Sama. Masih dah no. Main sini pi. Dorang ada ni. Dorang ada. Yo. So, kita nak bergerak. Jeti. Selamat tinggal. I know you can't get out, but our time is running out. Aina. Bye-bye, love. You don't know. Baik tak hujan. Bye-bye, love. 'Cause you don't know what my dreams are like.
petang kita dah sampai dekat JT Pos Kemar. Sekarang ni kita nak naik bot, tunggu bot pula untuk pergi ke Tasik Tasik Banding. Banding. Bye, jumpa kat sana. Penat dah, lapar. Kita jumpa sana. Okay, bye. And you don't seem to care that I could have gone with you anywhere. Belum sampai. Okey, dah sampai. Cik Faizal dah mak dia tengok je. Oh, sini lain eh? Mana nak apa? Nak apa? Cakap je. Tolong angkat beg. Dia nak lari pada jam dekat Gombak. Kemudahan berpisah adat ya. Okay. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Tasik Banding pukul 5.09 petang. Okey, kita dah habiskan hiking trip untuk ke Gunung Ulu Sepat dan sekarang ni kita nak mandi-manda, nak makan. Okay, bye, jumpa lagi.